Okey, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Azmi bin Khairuddin ataupun nama panel saya Khairul Exodus. Saya merupakan penulis untuk komik DC 6A, penulis skrip. Okey, jadi untuk kelas kali ini, apa yang saya nak ajar ialah tentang logline dan juga sinopsis cerita. Okey. First kali ialah pasal logline. Maaf listen. Jadi untuk logline ni, first kali ialah apa itu logline? Logline ni ialah apabila kita buat cerita dalam writing kita tu, kita boleh ringkaskan satu konsep cerita ataupun keseluruhan macam sinopsis lah. Tapi hanya satu ayat saja. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kenapa satu ayat je? Sebab biasa dalam cerita bila kita nak bina rumah lah kan. Okay, bagi satu perumpamaan. Bila kita nak bina rumah, kita mesti ada satu tiang macam rumah pokok kan. Dia punya logline ni ialah tiang dia. Tiang ni penting. Kenapa? Sebab bila kita nak buat cerita, tujuan dia ialah first kali ialah untuk foundation dah. Foundation story kita. Kita nak buat cerita tu pasal apa? Kita mesti ada satu konsep saja dalam ceritaan. So boleh juga kita nak senang nak uji test uniqueness dia. Adakah cerita kita tu menarik ataupun tak. Bila kita dengar je satu ayat tu, terus kita rasa macam okey ni konsep ni baru tak, ataupun bila kita ceritakan ke orang, adakah cerita tu berjaya grab perhatian orang. Lepas tu dia pun penting juga untuk inherent structure. Kita nak show inherent structure satu cerita tu. Inherent structure ni ialah bila kita nak buat satu cerita tu macam rumah pokok ni kan. First kali macam daripada bawah, lepas kita tambah dekat atas, ataupun kita masih lagi kukuhkan kat bawah. Tapi in the end, cerita dia masih lagi satu hala yang sama. Supaya kita tak sesat lah sebagai penulis. Dia juga penting untuk clearkan, untuk kita express vision si penulis dia, iaitu kita. Dan juga last kali ialah bagi saya yang 5 step ni, 5 reason kenapa kita kena ada dotline. Last kali ialah supaya kita ada clear guide, supaya kita tak kena writer block, kita tak tahu nak sambung cerita tu macam mana. Apa itu contoh logline ataupun cara untuk buat logline? Simple saja. How? Kita first kali lah kita nyatakan macam keadaan dia lah. Keadaan cerita dia. Ataupun kalau bahasa Inggerisnya circumstances. Lepas tu, kedua kita tunjukkan MC, watak utama dia, with clear goal. Lepas tu, yang ketiga, apa yang kena ada dalam logline ialah opposing protagonist. Siapa yang menentang dia, dia punya 180 bagi goal ni lah. Mesti dia ada yang menentang watak utama. Mungkin juga boleh kata, kalau tak watak, boleh kita kata cabaran dia lah, dugaan apa yang dialami oleh watak utama tu, antagonis. Dan juga konflik, apa yang dia nak capai dalam hati cerita tu. Okey, contoh logline yang boleh, contoh logline yang bagus lah, yang kita boleh test dulu. Bila kita baca je satu ayat tu kan, kita boleh terus expect ataupun kita boleh teka cerita apa yang diceritakan oleh satu animasi tu ke, satu drama tu ke, movie ke. Contoh logline ni ialah kisah seorang budak tak cerdik. Okey, budak tak cerdik ni ialah dia punya MC dia, yang mendapat bantuan daripada robot kucing yang datang dari masa depan. Okey, jadi daripada ni, apa yang kita tahu ni, circumstances dia, keadaan ni ialah budak ni tak pandai. Jadi goal dia ialah untuk jadi pandai lah kan. Yang ni dia tak state kan, obvious kan ni, tapi yang tu dia boleh figure logik lah. Lepas tu dia punya konflik, boleh kata macam cara dia selesaikan tu ialah daripada skor robot kucing. Jadi cerita apa ni ialah Doraemon. Sebab kita obvious lah kan, kucing yang boleh masa depan. Okey, seterusnya ni kisah seorang budak getah yang berlayar bersama kawan-kawan demi mendapatkan harta karun legenda. Tapi dia tak pandai berenang. Okey, ni saya tak tulis lah. Jadi daripada ni kita tahu lah MC ni ialah seorang budak getah. Dia ada kuasa. Dan antara cabaran dia ialah nak dapatkan harta karun legenda. Ni ialah cabaran yang juga play goal. Dan juga konflik dia lah. Jadi apa cerita dia? One Piece. Easy. So logline yang lain, kisah seorang anak yatim piatu yang mempunyai, yang ada sumpahan ekor 9.
Jadi MC lah seorang naik Byakuya. Lepas tu dia ada Superhero 9. Jadi cerita apa ni? Ya obvious lah kan. Naruto. Jadi untuk logline ni, saya rasa dah explain secara jelas kenapa kita kena buat logline. Jadi apa yang kita kena hati-hati masa buat logline ni, korang cuma kena fikir buat satu ayat je. Tak payah buat panjang-panjang. Sebab daripada logline ni, kan, sebab bila kita buat satu komik,